hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Sonori Motovlog. So, pagi ni kita nak ride ke Penang bersama dengan geng-geng Etika. Ni geng Etika yang semua ada lah, bosa-bosa semua atas semua ada. So, yang pagi ni kita nak ride dengan dua orang ke Penang untuk charity ride Etika punya event lah. Okay, so kita bawa ini dia Rayum Tiger 800 Tiger Sport, Tiger Sport 800. Yang sebelum ni aku dah buat video in detail sikit pasal dia. Sampai hari ni kita nak berjalan dengan dia dan kita tengoklah macam mana performance dia, macam mana kesesaan dia, minyak dia, power dia untuk jalan jauh. Adakah seat dia ni sesuai ataupun tidak, dengan board dia ni sesuai ataupun tidak. Okay, kita akan berjalan lah dengan dia dan aku akan go through lebih detail lagi dalam video kali ni. Jadi jom, let's go guys. Untuk video kali ni mungkin aku akan kurangkan sikit onboard punya view sebab nak pergi Penang pakai mount dekat dagu akan sakit kepala. So aku akan kurangkan aku punya POV kali ni kepada onboard dan aku akan cover lebih lah bila kita dah berhenti, bila kita dah rehat, macam tu lah. Aku akan cover lebih macam tu. Dan lagi sekali aku nak bagi tahu, video ni aku rakam sepenuhnya menggunakan Insta-S Pro 2. Okay, so audio semua memang daripada Insta-S Pro 2 ni, bukan, tak ada daripada audio lain, tak ada mic, tak ada apa. Okay, so sekarang ni diorang nak bergerak dah. Jom kita on bike. Kita dah sampai dekat RNR Tapah. So tadi daripada Bangsa aku isi penuh RM15. Okay, so kat sini aku isi lagi RM16. So far motor ni memang laju lah. Laju tu confirm. Dan memang sangat menarik enjin dia. How dia punya reaction performance enjin dia memang sangat-sangat menarik lah. Bagi aku, untuk 800cc punya segmen, this will be the killer lah untuk mana-mana model yang lain. Tapi itulah dia. Aku Triumph, untuk Tiger Triumph ni aku tak minat dia punya depan ni je, sebab dia bergoyang-goyang kan. Bergoyang-goyang ni bila laju dalam 19, 18 tu dia akan bergoyang-goyang depan ni. Macam ni lah. Okay. So far daripada lain daripada yang itu, aku boleh cakap so far daripada KL sampai ke RNR Tapah ni tadi kereta banyak. So braking dia pun aku memang sangat suka. Memang tekan sikit dia dah terus dia dah terus brake. So kalau kita tengah laju 19, 18 tu pun memang kau akan rasa yakin lah untuk kau brake dia. Okay, dan aku nak share dengan korang pasal dia punya sistem braking dia. Okay, kau tengok kat sini, dia akan masuk kat sini. Okay, dan dia akan keluar dekat sini. Dekat sini dia ada T-junction. See, dia ada T-junction dekat sini. So benda ni yang memang menyebabkan antara faktor lah kenapa sistem braking tu sedap dan sangat-sangat menarik. Dan feeling dia memang lembut, disebabkan mekanisme ni jugalah. Sebab dia akan keluar satu, dia akan terus keluar kiri kanan lah. Dan pressure dia tu stabil. Orang kata apa, equal lah. Sebab selalunya kalau motor-motor lain kan, dia akan masuk ke sini dulu, dah masuk sini baru dia keluar balik pergi sana. Ni tak, dia akan terus pecah kat sini lah. Okay, so far menarik, tayar mantap, performance ok, dan everything is nice lah. Memang laju motor ni, laju. Kalau korang nak cari motor touring yang harga not bad, 50 ribu lah, 60 ribu. Motor ni harga 60 ribu. This will be the bike lah yang korang boleh pakai, yang korang boleh beli. Okay, so kita nak rehat kejap, tunggu orang yang lain-lain sampai, dan nanti kita sambung perjalanan kita ke Ladang Bikap. Arena Ladang Bikap. Okay, ke mana tak lagi satu tak ada orang makan kata. Okay, so kita rehat dulu. Aku pun nak rehat dulu. Tadi bawa orang, aduh, pisang.
Okay lah guys, kita sambung kejap lagi. Okay, alright, kita dah sampai. Sekejap, tukar. Okay, boleh lah. Okay, kita dah sampai dekat R&R Bukit Gantang. Kita baru lepas makan dan kita regroup balik. Dan so far aku dengan motor ni, nanti aku sampai dekat Penang, nanti aku cerita kat korang lah. Sebab auto cruise dia agak pelik sedikit daripada mana-mana auto cruise aku pernah pakai. Yang ni dia macam pelik sikit auto cruise. Tapi auto cruise dia function, semuanya kita bagi tahu. Sekarang ni aku kena bawa motor kecil. Sebab motor kecil kita ada lebih kurang dalam 10 biji macam tu, 10 motor biji. So kita kena bawa dulu lah. So ini motor besar ni nanti Abang Api akan settle lah. So aku nak kena on the bike, nak kena bawa diorang ni jalan dulu. Dan kita akan bertemu di jambatan kedua Pulau Pinang kejap lagi. So nanti aku sambung aku punya rumusan aku kat sana lah. Okay, kita nak tunggu dulu diorang ni. Jom on the bike. So, alright guys, kita dah sampai dekat jambatan kedua Pulau Pinang, iaitu Abdul, aku tengok nama jambatan dia, tapi jambatan kedua Pulau Pinang lah. So kita sampai sini, kita rehat dulu bawah ni. Tunggu lagi kawan-kawan yang lain yang belum sampai tadi. So kita akan tunggu kat bawah ni lah. Dan memang panas gila. Panas, dah lama tak ride pergi Penang. Panas teruk. Okay. So sekarang ni kita nak relax dulu dekat sini, santai-santai dulu. Tu dah lagi ada sampai tu, nampak tu. Ni. Bukan yang ni. Yang tu, tu lagi mau sampai. So kita rehat dulu kat sini. Lagi 30 minit kita akan sampai dekat rumah anak yatim tu, insyaAllah. Okay, mantap. Okay, alright guys, kita dah settle tadi petang tadi, dah hantar semua diorang semua dan kita rehat lah. Sebab nak ambil tenaga balik untuk balik ke Kuala Lumpur. So sekarang ni kita berada di R&R Gunung Semanggul. Kita rehat dan rawat lah, maknanya kita rehat dulu sebab hujan lebat gila. Tadi daripada Jawi, kita orang gerak tadi lepas maghrib. Dan memang lebat lah, lebat gila punya. So ni kita orang tengah rehat-rehat dulu, santai-santai ambil mood. Abang-abang nak ambil gambar dulu. Bang, dilarang bawa binatang belakang tu. Awet boleh kan? Bawa awet boleh. Ini orang tua, banyak gatal punya. Haiya. Okay, tadi aku cakap dengan korang pasal motor ni. Dia punya apa orang cakap tadi? Dia punya auto cruise. Okay, aku nak cakap sikit pasal auto cruise dia sebelum aku nak finalize rumusan aku masa sampai KL nantilah. Ni kita jauh lagi ni, Gunung Semanggul dengan KL jauh lagi. Okay, so aku nak cerita kat korang ni. Okay, ini dia punya auto cruise. Okay, auto cruise akan keluar warna oren lah, akan keluar logo auto cruise tu. Tapi auto cruise dia ni, kelemahan dia adalah dia tak ada naik atau turun lah. Maknanya dia boleh lock saja kelajuan tu. Kalau kau nak laju balik, kau kena pulas ni. So, selalunya kalau kita tengok kita boleh adjust kan. Tapi tak, tadi aku try guna juga pakai button ni. Tapi tak boleh lah. Ini button ni untuk menu dia. Menu dia atas bawah. Macam tu je lah. Okay, so far minyak kalau pederap macam air, kalau tak pederap alhamdulillah lah. Okay, so sekarang ni kita nak isi minyak dulu kat sana perjalanan. Ni Abang Hafiz. Engine doko. Kejar lah. Cik dia. Okay. Dan juga lampu dia bagi aku, kalau terlampau, kalau betul-betul gelap gelita terang lah. Kalau macam sekarang ni kurang sikit lah. Kena ada extra lampu lah. Dia ada spotlight. So ni punya daylight lampu. Ni lampu menu utama dia. Rupa memang garang.
Memang mantap gila. Okay, so dah settle dah kat sini. Kita nak pergi isi minyak kejap. Abang dah isi minyak dah bang? Abang dah isi minyak lagi? Dah isi dah? Saya dah isi, oh dah isi dah jadi dah? Dah isi? Dah isi ke belum? Dah isi, saya nak isi kejap lagi lah. Okay, aku nak isi minyak kejap. So nanti next video kemungkinan kita akan sambung ke kat KL lah. Okay, sambung kat KL. Okay, alright guys, kita dah alhamdulillah selamat sampai dekat apa ni, exit tol Sungai Buloh. So inilah dia motor Tiger 900 pula, Tiger Sport 800 yang kita dah bawa hari ni. Total perjalanan kita Bangsa, Penang dan Sungai Buloh adalah sejauh kita dah bawa tadi sejauh 735.9 km. Okay, ini total 735 km. Okay, kita dah bawa dia tadi. Dan alhamdulillah lah, bagi aku dia adalah sebuah motor yang sangat menarik dan sangat praktikal lah dekat Malaysia ni. Sebab aku punya perasaan aku punya benda yang aku nak dekat sesebuah motor touring tu ada dekat dia. Cumanya bagi aku motor ni mungkin aku boleh consider lah untuk masuk. Sebab aku rasa korang pun tahulah aku sedang dalam proses untuk kita mendapatkan sebuah motor yang betul-betul kena dengan jiwa aku. So far motor ni kena. Bagi aku tiga-tiga motor tu kena. Nanti aku buat video lah perbandingan tentang tiga motor yang aku dah bawa, iaitu Honda, Suzuki dan juga ini adalah Triumph lah. Aku nak cerita korang outcome dia adalah, yang pertama sekali pasal seat lah. Okay, seat dia ni aku nak cakap dia lebar sangat tu tak lebar, just nice untuk aku. Tapi bila tadi kita bawa lama sangat dekat atas motor, aku rasa sakit dekat bahagian sini lah. Tapi bagi aku tu common lah kot kan. Untuk jalan jauh tu lengur-lengur tu biasalah, dia akan rasa sakit sikit dekat sini. Tapi kalau aku rasa mungkin kena tambah span sikit lah kot dekat bahagian tepi ni, supaya dia tebal sikit lah. Itu aku punya outcome yang aku rasa macam kalau betul-betul nak buat jalan jauh, dan kena tambah sikit span lah bahagian sini, dua ni. Okay, and then daripada segi position kaki tak ada masalah, position tangan tak ada masalah. Dan aku outcome kan yang windshield ni tak cukup tinggi lah. Sebab motor ni bila aku naik aku badan aku tinggi, jadi dia memang angin ni memang ngam-ngam kena dekat aku punya muka lah. So rasa macam kurang selesa kat situ. Bila aku tunduk sikit baru dia okey lah. Dan benda yang best dekat motor ni, dia ada auto cruise. Okay, so bila adanya auto cruise, gegaran dekat aku punya tangan tu memang sangat-sangat kurang lah. Sebab most of the time memang aku akan set auto cruise dekat sini, ataupun macam aku akan macam ni lah.
Kita aku akan tinggikan dia macam tu. The killer pasal motor ni adalah quick shifter dia. Quick shifter dia ni dalam banyak-banyak motor Triumph yang aku bawa, dia yang paling dekat dengan Triumph Triumph RS tu. Dan alhamdulillah selamat sampai dah dekat Sungai Buloh. So guys, sampai sini sajalah video kita. Aku harap memberi manfaat kepada korang. Dan wah, satu perjalanan yang luar biasa hari ni. Hujan lebat kau dekat Jawi. Jawi, aku start Jawi lah. Jawi hujan. So, daripada Gunung Semanggul, makan kejap tadi. Lepas tu Terowong Menora. Ya Allah, lebat gila. Kau punya lebat. So lepas daripada situ dia dah tak hujan lah. Okay. Dan itu dah dia perjalanan hari ni. Bangsa, Penang dan kembali ke KL. Alright. So alright guys, sampai sini saja video aku. Semoga bermanfaat buat mereka yang sedang mencari apa rasanya buat motor ni bila kita bawa touring. Inilah dia benda yang aku boleh share dengan korang semua. Okay, so kepada mereka yang baru jumpa, jangan lupa like, subscribe juga komen. Yang paling penting sekali, ride safe, be safe. Jumpa orang for that vlog. Bye bye, peace yo. Assalamualaikum, ciao.